Setiap pagi Ahad, lorong yang lazimnya sibuk dengan kenderaan berubah menjadi nadi kehidupan. Bermula dari lorong yang penuh dengan khazanah lama hinggalah ke sebuah kafe vintage yang menyimpan 1001 kenangan. Bersama saya, Muhammad Syafiq Nazri bin Muhammad Nizam, dalam menjejak keistimewaan nostalgia dibawakan khas kepada anda oleh TV Perkasa. Di saat ramai berlumba-lumba mengejar kemajuan teknologi moden, masih ada insan yang memilih untuk berpaut pada kenangan silam, mengumpul barang yang antik yang menyimpan 1001 cerita tentang budaya, tentang kehidupan dan tentang masa yang pernah berlalu. Pakcik Niaga ni orang panggil memory lane lah. Dulu orang panggil lokin. Jadi pakcik minat lah. Tambah dah tak kerja, dah pension ni kan. Hari Minggu nak lepak-lepak, kadang-kadang kawan-kawan datang. Boleh sembang-sembang lah, hilang tension. Itu je lah kan. Nak untung sangat tu tak ada lah untung kan. Dapatlah lepas belanja sikit-sikit lah. Melangkah masuk ke lokin atau turut dikenali sebagai memory lane, seolah-olah membawa kita menebusi mesin waktu, menyusuri era 60-an dan 70-an yang penuh nostalgia. Pasal ini bukan sekadar tempat berniaga, tetapi sebuah muzium terbuka. Tempat sejarah bernafas dalam setiap helaian majalah lama, setiap beach lane zaman kolonial dan setiap kamera filem yang mungkin pernah merakam memori keluarga dahulu kala. Setiap hujung minggu, ribuan pengunjung membanjiri kawasan ini. Ada yang datang mencari barangan koleksi, ada yang hanya ingin mengenang zaman kanak-kanak, dan ada juga yang datang untuk merasai kehangatan suasana jual beli tradisional yang semakin sukar ditemui. Dari video CD lama hingga piring hitam yang masih mampu berputar, semuanya menjadi saksi perubahan zaman dan perjalanan panjang Kota Ipoh. Selepas penat berjalan di Pasar Lokin, kita singgah dulu The Billy the Cakes untuk menikmati secawan latte dan sepotong kek. Jom kita. Tidak jauh dari Lokin, di seberang jalan wujud sebuah lagi ruang yang mengekalkan semangat nostalgia, tempat di mana aroma pastri bercampur dengan kenangan silam. Inilah Billy the Cakes, kafe yang bukan sekadar menyajikan kek dan pastri yang enak, tetapi turut membawa pelanggan menelusuri suasana zaman dahulu. Nama saya Azmi bin Abdul Latif. Umur saya dekat 52 dah. Okey, jadi ini adalah perniagaan pertama saya. So saya start 2023. Agaknya dah dekat 2 tahun lebih lah. Saya memang peminat barang-barang lama. Jadi saya punya career adalah bakery lah, baker. Jadi saya rasa saya nak gabungkan dua ni, lama dengan saya profession. Kadang-kadang memang kalau orang masuk pun orang akan tanya, macam tak suit je kedai. Buka kedai kek tapi ada barang antik. Tapi bila dia dah duduk lama-lama, dia rasa macam benda yang apa yang kita buat tu akan menggamit masa lampau dorang. Setiap sudut, setiap bingkai gambar dan setiap barangan vintage di sini menghidupkan kembali semangat Ipoh yang klasik dan bersahaja. Dekat sini ada dalam 13 produk. Tak banyak pun produk kami, itu je. Best seller kat tempat kami ni, kami buat semua produk dessert, tapi best seller ni adalah cream puff. Yang tadi saya tunjuk tadi tu adalah cream puff lah. Jadi bolehlah, kalau ada free masa tu bolehlah datang ke kedai kami. So kedai kami ni beroperasi setiap hari kecuali hari Selasa punya operate hours dia pukul 12 sampai pukul 8. Di sinilah antara deretan barangan lama dan sencakir kopi hangat. Lokin dan Billy the Cakes mengajar kita erti menghargai masa. Masa yang membentuk identiti dan kasih pada sejarah. Sekian sahaja daripada kami, hanya di TV Perkasa, suara sekolah kita.